Hai. So, alamak. Was. No. Okay. Kami dalam perjalanan menuju ke ke mana kita? Ke Design Village 2.0. Hai. Design Village. Kenapa 2.0? Sebab ini adalah kali kedua kami ke sana dengan menggunakan kancil. Let's go. Okay. So, macam mana Was? Selesa tak? Selesa tak? Okay, sekarang kita tengah panas enjin. Seperti biasalah, saya akan menggunakan kancil untuk pergi ke Design Village. Ada orang tanya kenapa saya guna kancil je. Sebenarnya kancil ni adalah kenderaan utama saya lah. Saya dah beli kereta lain baru ni. Kereta apa saya tak bagi tahu lagi lah. Nanti saya akan update untuk video yang seterusnya. Kenapa saya gunakan kancil? Sebab pertama, ini adalah kereta yang saya guna pakai sebagai kenderaan utama. Dan kedua, saya nak buktikan bahawa kereta kancil ini mampu bergerak ke mana saja asalkan dijaga dengan baik. Nampak anak saya. Okey, ini ruangan dalaman saya. Okey, dan ini paparan hadapan. Maaflah sedikit kotor sebab lama tak cuci, tapi kereta ni sentiasa bergerak setiap hari. Saya sentiasa menggunakan kereta ini ke kawasan sekitar tempat tinggal saya. Pergi ke kedai, pergi ke masjid, pergi ke taman dan sebagainya. Betul tak? Betul tak, Was? Pergi ke rakan muda. Lagi pergi taman. Taman. Okey. Stay tune guys. Assalamualaikum. Mama. Pandai ke, Mak? Boleh ke, Mak? Ya, say hi. Kunci elok lagi terbang. Kunci elok sakit takut terbang. Okey, semua macam mana? Selesa ke? Selesa. Kancil ni kelaju ke? Okey, selesa lah. Mama selesa belakang? Selesa. Okey, disebabkan kami pakai roof box kat atas bumbung ni, jadi banyaklah ruang dapat dijimatkan. Misalnya adik punya stroller kami letak atas. Kemudian lagi kalau beli barang, kami semua letak kat atas lah. Jadi alhamdulillah, sedikit sebanyak selesa lah kalau untuk perjalanan jauh. Okey, jom ikuti kami perjalanan menuju ke Design Village 2.0. Pemandangan senja di Kemunting. Ya, on the way to Penang. Relevan lagi pada tahun 2025. Betul tak, guys? Kan? Kancil 660 manual standard carburetor. Ya. Siapa yang masih ataupun tengah mencari kancil, anda boleh dapatkan kancil di pasaran sekarang dengan harga bawah RM3,000, setengah RM3,000 ke bawah, dan mungkin lebih murah bergantung kepada condition. Tapi kalau ada duit lebih, belilah yang banyak owner dah buat. Kalau tak, banyak anda kena melabur. Sebab harga pasaran kalau untuk second hand kancil ni, kalau 660 memang standard RM3,000 ke bawah lah. Jom ikuti kami. Cantik. Sunset. Kan? Cantik. Buat suka? Ya. Ya, betul. Last perjalanan kita jalan jauh dengan kancil pergi mana, Wak? KL lah kan? Kuala Lumpur. Tapi kita selalu bawa kereta ni, jangan dekat-dekat kan? Kereta kancil saya ni saya bawa, selalu bawa lah jalan berdekatan tempat tinggal saya.
Dan kadang-kala saya melakukan perjalanan jauh lah. Contoh yang terbaru, kami pergi KL lah. KL tu dah berapa kali kita pergi ya, Wai? 3, 4 kali kan naik kancil kan. Genting Highland pernah naik juga, Cameron Highland pun pernah pergi. Anda semua boleh tengok balik saya punya video yang lepas-lepas. Kami naik Genting Highland, naik Cameron Highland. Tapi sedia baru. Tapi saya tak cadang lah. Saya tak cadangkan anda naik kancil lah kalau pergi ke Genting Highland ni ataupun Cameron Highland. Sebab underpowered, tak power. Okay. Saya rasa itu first and last lah saya naik kancil. Naik kamera Genting atau kamera Highland naik kancil. Sebab memang underpowered. 5-speed manual nak quick wise. Wow. Kan nanti kan? Oh, nampak tak? Awal. Wow, cantik. 很漂亮啊，哇！对，你喜欢吗？说喜欢kalau suka cakap 喜欢suka对，如果你们对汉语有兴趣，你们可以叫我们我们有教华语kalau siapa yang berminat untuk belajar Mandarin boleh cari kami. Saya sertakan nombor telefon saya di bawah. Okey, harga murmur untuk subscriber saya. Ini tenaga pengajar lah kat belakang ni. Ini tenaga pengajar ni. Anis 老师。Wah, kancil memotong kancil. Kancil memotong kancil. Seperti kancil lagi. Wow. Ini kancil terubu rasa ni, Wais. Ada 2 kancil. Satu dia white and red. Depan tu kancil mata bulat, yang ni kancil petak macam apa. Seperti video saya sebelum ni, kalau anda hendak mencari kancil, pastikan anda pilih kancil 850 lah. Ini untuk versi standard lah. Sebab lebih berkuasa, dan pilih yang manual. Sebab manual ni, gearbox manual ni lebih tahan lasak berbanding auto. Okey, auto kalau dalam kosong ni saya tak pastilah. Saya rasa anda kena tengok history record, service record dia. Kalau dia owner dia menjaga kereta tu, jadi tak ada masalah lah, mungkin kereta tu baik. Tapi kalau jenis tak jaga servis, saya takut dia ada masalah lain lah, gearbox termenung lah kan dan sebagainya. Tapi kalau pilih yang manual seperti saya ni, memang terbaik. Macam mana, Wes? Terbaik. Okey, kita dah sampai.
So kita nak buka barang atas ni untuk ambil barang stroller anak. Allah masih. Okey. Jom pakai tengok apa? Jom, siap. Jom. Kita berada di mana? Di Design Village. Dekat Pulau Pinang. Ya. Uyuh. Pisang. Pisang. Di Design Village. Saya suka datang waktu malam macam ni sebab tak ramai orang. Maksudnya kalau datang hari Minggu ramai orang kan. Jadi kalau datang Design Village ni datang waktu malam. Tenang je. Ada lah orang tapi tak ramai. Kawan. betul. Okay, tengok depan. Mishue. Mana Mishue? Kita orang nak pergi minum Mishue datang Design Village je. Lepas tu kita orang balik. Tengok lah. Tak. Dekat Taipei tak ada Mishue. Jumping. Okay, kita dah sampai. Okay, isteri saya pun dah puas beri barang yang dia nak. Okay. Tapi bagi saya mungkin dia dah puas apa? Ada kayu. Dah dapat apa yang dia nak. Apa yang nak? Kayu. Kayu, mama tu ambil kayu mah. Atas kursi. Dan anak saya pun dah larat nak berjalan. No. Nampak tak? Bagi kayu, dia nak kayu. Ya, jom. Mana? Jom. 回去啊。回去啊，就。Okay, 中我们回去。他要吃那个什么？那个面啊，在那里有卖。这边有拉面。不是，他想吃面。炒面啊什么的有吗？ Kita pergi kedai mana-mana. 在那里。在冰城。 Selesa ke? Lepas tu depan dengan apa? Jangan masuk mulut. Okey. Lepas tu depan saya. Nak mama. Okey. Jangan makan kayu tu. Wais. Tahu. Foto tu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi itu saja vlog kita ke Penang. Vlog ringkas sajalah. Okey. Teruskan support saya. Walaupun video saya pendek dan masih memerlukan banyak apa kita panggil pembaikan kan, dan penambahbaikan untuk video saya, tapi saya berterima kasih sangat kepada subscriber dan juga kepada anda semua yang menonton. Tolong subscribe dan juga komen sebagai tanda support kepada saya. Okey, bye bye. Assalamualaikum.